fikir masuk untuk sistem EP saja. Saya dah salah faham macam tu. Saya Nurlani Binti Nodion daripada syarikat Ventura Trust and Service, pakar penghantaran kenderaan dari Poklang, Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Saya dapat lebih daripada tu. Ilmu saya tidak terhad dari situ. Daripada kita nampak, kita pilih kementerian, tapi sebenarnya kementerian saya kata 5 saja. Tapi sebenarnya kita cover semua, pasaran kerajaan dan juga pasaran swasta. So kat situ ilmu nampak sikit, tapi banyak cabang yang lebih yang kita boleh explore lagi. Bukan hanya EP, tapi Puan Aida juga membantu untuk kami faham macam mana wujudnya platform-platform lain yang boleh membantu usahawan-usahawan untuk naik dan juga membantu dari segi kewangan juga. Mungkin kat situ kita tak tahu, orang lain tak cerita pasal tu, tapi dekat IDEC benda tu kita berjumpa, boleh dapat ilmu tu. Sangat berbangga sebab kita ni Bumi Putra berjumpa juga dengan tenaga pengajar pada Bumi Putra yang bercerita untuk naikkan ekonomi rumah. Itu tujuan utama dia. Sebab apa? Bukan setakat rumah yang kita bercakap, tapi kita nak ekonomi yang naik sampai kita boleh jadi pembayar zakat. Itu tujuan utama kita kan. Daripada hari pertama saya masuk, saya memang fokus pasal EP, tapi Alhamdulillah benda tu menjurus lebih banyak lagi. Yang saya sendiri yang macam masih muda dan tak faham dunia sebenar bisnes. So, bila kat sini saya kata, okey, saya akan bawa ilmu ni untuk syarikat saya. Itu yang saya nak. Itu yang syarikat percaya yang saya boleh bawa ilmu tu juga. Saya tak nak sia-siakan syarikat punya kepercayaan untuk hantar saya belajar. Dan akhirnya saya akan apply dalam syarikat. InsyaAllah, itu yang saya harapkan.